Ustaz, mengapa perlu menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan ya? Bila kita tanya dekat kawan-kawan kita, dah bayar zakat belum? Dah bayar dah. Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah ni dia mesti sinonim dengan bulan Ramadan. Bila kita masuk dia bulan puasa, kita nampak kan dekat bazar Ramadan, dekat depan pintu masjid, mesti ada meja untuk membayar zakat fitrah. Tapi orang tanya, apa benda zakat fitrah ni? Sebenarnya zakat fitrah ni adalah zakat yang diwajibkan kepada individu, sama ada lelaki dan perempuan, yang mana mesti menepati syarat dan juga rukun yang tertentu. Dan zakat fitrah ni diwajibkan dalam bulan Ramadan sebab apa? Untuk menyuci jiwa-jiwa, membersihkan hati bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ni dia bukan saja kena tahan perut dia daripada makan, daripada minum, tetapi dia juga kena paksa diri dia, didik diri dia, ajar diri dia untuk mengeluarkan zakat, untuk memuliakan dan mendahulukan orang-orang yang susah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita untuk bayar zakat fitrah. Tapi kena ingat, bila bayar zakat fitrah tu bukan bermaksud zakat-zakat lain tu kita tak payah buat tak. Oh, iya, kadang-kadang abang bila kita tanya, dah bayar zakat fitrah tak payah zakat pendapatan, zakat emas, zakat niaga, tak payah bayar. Itu cerita lain pula. Tapi zakat fitrah ni memang kena bayar pada bulan Ramadan sebab nak lengkapkan, nak sempurnakan kewajipan puasa kita dalam bulan Ramadan. Yang paling istimewa, anda kena tahu bila nak bayar zakat fitrah ni kena bayar melalui Lembaga Zakat Selangor. Yang mana Lembaga Zakat Selangor ini adalah salah satu daripada agensi di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Kalau susah nak pergi ke meja-meja untuk membayar zakat tadi ni, kita boleh bayar melalui online. Pergi saja Lembaga Zakat Selangor dekat dalam internet kita tu, Google aja keluar, kita boleh kira, kita boleh bayar, dapat resit secara online. InsyaAllah semuanya lengkap dan sempurna dengan zaman teknologi waktu ini. Jadi apa kata kita segerakan untuk membayar zakat fitrah kita supaya kita tak tertangguh-tangguh, dan jangan buat-buat lupa pula. Bukan mahal pun, kita boleh tanya dan kita boleh bayar sesegera yang mungkin agar puasa kita dalam bulan Ramadan ni dapat pahala berganda. Dapat puasa, dapat solat tarawih, dapat bayar zakat. Ini kalau orang jenis puasa macam ni memang memang bagus tak oi.